Masuk edit one. Kita angkat sikit je. Dan saya sikut. Kalau waktu kita sikut, dan kita push dia, tak ada range, hantar lagi satu. Hantar lagi satu. Cross. Nampak tak? Ya. Okay, sekarang. Okay, check. Stop situ. Okay, wow. Okay, tapi actually yang the real one is di kat sini. Okay. So for training kita do this one. For real tu kita memang jari masuk mata. Pun ada faster way nak disable kita punya lawan punya kemudian untuk lawan ialah hilangkan dia punya vision, hilangkan penglihatan dia. Kan? Itu satu advantage pada kita lah. So dia tak nampak, dia susah nak lawan. Jangan kata dia tak boleh lawan. Kerana dia tak nampak pun dia tapi once dia tak nampak, dia satu advantage dia. Kalau dia tak nampak, kita senang nak lari. Dia akan plus sekali. Dia reject. Kalau dia ke sini sampai jadi betul dia nak tumbuk, memang dia akan launch masuk. Dia mesti tumbuk. Dia takkan maintain tangan sini juga. Mana ada, dia mesti tumbuk, dia mesti tumbuk. So kita tumbuk dia center line dia. Nampak? Angkat si tangan. Pastikan dia pandang ke sana untuk vision dia. Baru lagi. Nampak? Keluar kan? Bukan. Sini keluar. Keluar tak? Kenapa dia jadi dia? Bukan. Mungkin tak kuat sangat. Tapi kita nak pusingkan dia punya vision. Once dia nak bagi yang gelap dia one, dia rapat sini. Sini. Fokus. Dekat kan? Hilangkan dia punya vision. Lagi kalau kita rapat lagi, kalau dia nak bagi dia sini one. Buat. Okay. Dia ada traditional sikit. Okay. Straight to the box.